Sajat, you are so beautiful. Lawa, makin cantik saya. Assalamualaikum. Hari-hari cantik. Yelah, kenalah hari cantik kan. Kalau tak cantik hari-hari macam mana pula? Betul tak? Kita ni sebagai influencer, selebriti, kita kena hari-hari cantik. Tak boleh kata, oh ni hari cantik, itu tak cantik. Tak boleh. Kena hari-hari kena cantik. Kalau tak cantik bukan Nur Sajat lah. Betul tak? So hari-hari memang kena cantik. Kalau tak cantik nanti macam mana sis? Kening jatuh dulu baru lukis ke Sajat? Cantik ke kening Sajat? Nampak natural kan? Rambut lawa, cantik rambut Sajat pakai apa? I pakai Babla lah. I pakai Babla. Babla I pakai. Nampak I cantik. Side tepi lah kan? Side tepi cantik kan? Sajat cantik macam ni berapa kosnya? Kos apa kakak? Kos yang macam mana tu akak masukkan? Sajat make up sendiri ke? Make up sendiri je. So beautiful. Macam Victoria's Secret. Ingatkan gambar tadi. Gambar apa? Sajat lah. Thank you Sajat. Lantai sikit. So gorgeous. Lain hidung buat baru ke? Tak je lah. You all suka kening ke Sajat? You all suka kening Sajat tak? Nampak cantik tak kening Sajat? Nampak natural kan kening Sajat ni? Sajat ingat, Sajat nak buatkan brand, buat brand untuk kening. Sebab ramai tanya pasal kening Sajat. Nanti kalau I buat brand kening ni, mesti ramai orang beli kot. Cantik betul no. Kalau buat hidung, kening, macam mana dia cantik? Agak-agak berapa lama boleh bertahan cantik macam ni? Cantik ke Sajat ni? Betul-betul cantik ke? Jujurlah cakap. Cantik olok-olok ke cantik betul?
Cantik olok-olok ke cantik betul ni? Cantik betul. Hmm? Dengan rambut macam perempuan Mak Saleh ke apa? Macam perempuan Arab. Kenapa korang suka cakap merepek-repek dengan Sajak? Tolonglah. Apakah Babla? Apakah Babla memang macam ni rambut I? Cantik gila. Terima kasih. Oh my god, macam orang Mexico. Hola? ¿Cómo está? Hola? Letup. Boleh kenalan tak awak? Mencarut je. Suka dengan mencarut. Saja make up. Okay. Umi. Tak pernah lagi. Saja tak pernah putih lagi. Okay. Semualah. Kejap. Okay ke? Make up. Okay ke make up kita? You all. Saja macam Azalna. Dah macam Azalna lah pula. Korang ada je panggil Saja macam Azalna lah. Azalna kalau tahu ni marah dia. Kan? Rindu je dengan panjangnya. Saja ajarlah cari lukis kening. Nantilah Saja ajar. Nanti Saja ajar Sekarang Saja dah siap dah make up. Tak boleh nak ajar sekarang. Saja nak mengemas ni. Tadi Saja buat konten. Semua. Ni baru nak mengemas ni Sana pukul berapa Saja? Sini dah pukul 2. Tunggu kakak. Pukul 2 dah sini. Cantik kau Sajak ni. Jujur lah. Janganlah nipu. Cakap je. Tak cantik ke apa ke. Tak payah nak jaga hati Sajak. Cakap je. Buat je kata Sajak cantik. Tak baik tau menipu. Jangan main Sajak punya perasaan boleh tak? Jangan main perasaan Sajak. Sajak tak suka. Cantik. Segak lah. Jujurlah cakap. Jangan main-main. Menyampah lah. Suka tau main perasaan kita. Suka main perasaan kita. Tak baik. Jujur je. Cakap je. Biasa-biasa je. Makin lawa. Kan? Kan orang kata Sajak biasa-biasa je. Tak ada lawa mana. Tak baik. Kan orang kata Sajak cantik biasa-biasa je. Tak ada lebih-lebih.
Dia kesih. Jujur lah cakap ni. Jujur betul. Kau nak pergi dating ke saja? Pergi dating. Nak pergi dating sis. Simple kan? Okey tak? Main kat Sajat. Macam watak kartun. Apa putih ni? Sekejap, saya tolak katil saja ni. Rambut kau tu tak cukup kepuk-kepuk je. Tak cantik ke rambut Sajat macam ni dah? Tak cukup kepuk-kepuk. Tak lawa. Sebenarnya pakai jaket macam ni. Macam ni. Astaghfirullah, baik sangat nak sedap ni dah kenapa nak sedap ni. Kau ni menekan-nekan pula. Nak kena block ni. Block terus. No, tak cantik ke no? Kepuk-kepuk Sajat ni. Tak cantik ke kepuk-kepuk I? Menekan tau. Menekan-nekan. Suka menekan-nekan. Habis-habis nak menekan-nekan kita. Okay? Kita nak keluar. Cantik tak kalau I pakai macam ni? So, cermata I baru beli yang itu. Daripada Gentle Monster. Ini dia kata adalah cermata daripada Jamie. Nanti ke? Sajat pakai lipstick yang jenis macam lip oil ni cantik ke sis? Sebab I tak pakai yang matte. I pakai yang lip oil.
Hari tu kata nak meninggal. Mana ada orang bagi tahu kita meninggal? Boleh ke kita cakap, saya dah meninggal hari ni? Hari tu kata dah meninggal. Hari tu kata dah meninggal, aku tak boleh pray lah. Hari tu kata dah meninggal. Hari tu kata dah meninggal. Maknanya aku yang bagi tahu aku dah meninggal. Oh, macam tu Maknanya orang boleh bagi tahu, hari tu kata dah meninggal. Hari tu kata dah meninggal. Maknanya aku bagi tahu, you all, hari tu I dah meninggal. Macam tu. Such a very God. I rasa macam korang ni macam tolonglah. Kacak je saja game lah. Kalau lelaki tu curang atau alasan guna pipi. Pipi tu apa? People like us ke? Pipi tu apa sayang? Tak faham lah korang ni. Macam apa semuanya short form. Short form semua. Macam gigi lah. Hari-hari perempuan masak pun cantik. Sajak paling gadis paling cantik di Australia. Tak adalah cantik sangat pun, biasa je. Tapi macam makan Maggi ni macam very je. Maggi kat dalam ni kan besar tau. Okay. Set Maggi. Kita letak telur. Mengemas air sayang. Mengemas kita. Ini nak keluar. Betina garik. Betina anjing. Kau ni anjing ke apa? Yang kau nak jujur nak ni mesej nanti. Anjing kau ni memang anjing. Kau menekan-nekan kan? Anjing. Kau memang jenis ni ke? Memang suka ni ke? Memang dasar anjing ke korang ni? Dasar anjing.
Ha? Bukan tu. Very cute. Anjing. Kita kena buat lighting kat sini sih nanti. Tak nampak. You all kita. Anjing. Saya tak suka nak marah tau. Tapi kadang-kadang benda ni kena cakap. Okay. Gua nak makan. Gua nak makan sis. I kalau Maggi, I suka letak kuah sikit. I tak suka kuah banyak ni. You all suka kuah sikit ke kuah banyak? Macam saja kalau Maggi suka masak kuah sikit. You all suka makan kuah macam mana? Banyak, sikit? Sikit, banyak. Banyak komen pelik-pelik kan? Dia tak tahulah kenapa. Diorang katakan makanan tak boleh tiup. So kalau tak boleh tiup, kita kena kipas lah makanan ni kan. Kita kipas dulu makanan ni. Sebab dia kata makanan tak boleh tiup. Tuhan Maharaja sedang suci hamba, Tuan mulia bersahutan na 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 na. Tuhan Maharaja tertahan hati hamba. Nampak belah tengah. Tak tahu nak belah tengah ke belah tepi. Belah tengah ke belah tepi? You rasa? Tepi, tengah. Tengah, tepi, tepi, tengah. Maharani harus memberi meleka bumi ini. Astaghfirullahaladzim, ya Allah. Kau tolonglah bagi malapetaka yang siapa yang nak sedap-sedap tu. Subhanallah. Kenapalah ada manusia yang nak sedap-sedap ni. Jijik aku tengok. Memang jijik. Tak cili oil. Cepat makan semua sayang.
Maggi kari kakak. Maggi kari. I makan mi kari kakak. Astagfirullah, ramai ni pun kalau banyak pelacur kat dalam ni rupanya. Sial betul lah. Lah. Saya pakai babla. Babla kakak. Betul. Lipstick saja pakai Dior. Lip oil. Lip oil dengan lip tint. Sebab saja tak suka matte. Suka matte, tapi I lebih suka untuk bibir I juicy. Bibir I yang macam nampak macam, kata apa tu? Kos 07. Kod 007. Babla. Saja pakai babla sayang.
Maggi ke saja? Maggi je kakak tu tak habis. Tak habis kakak. Tak habis kakak. Kenyang dah. Tak habis kakak. Tak habis sajak makan. Nak pergi mana saja? Nak pergi ni dating. Okey, kami kata saja ni. I kalau pergi dating, I kena makan sikit supaya ada energy tu. I tak suka pergi dating makan macam ni, tak suka. I suka makan tu macam pergi dating tapi kita nak keadaan kita bukan macam kebulu. Faham? I suka pergi dating dalam keadaan macam nampak cantik. Macam orang tu, cantik ni. Makan tak gerojo. Gitu. Kau rasa? Okay, gila I suka lipstick you. Thank you. Baju ni kakak angkat I bagi. Apa tu? Kak Sofia. Ya ke? Banyaknya perempuan Melayu jual nono. Terdesak ke? Inilah jantan-jantan tau. Kau tengok. Perempuan sampai terdesak jual nono. Kau tak jadi provider tu lah. Kau lelaki, sebagai lelaki kau jadi apa? Kau jadi biawak. Terpaksa lah macam perempuan-perempuan jadi ni Siapa nak sedap, ya Allah. Kau tahu nak cakap macam mana. Murahnya. Kerja lah no. Kenapa tak nak kerja? Dengan pandangan tak nak kerja Cuba kerja. Pergi kerja, cari duit. Tu tak, aku pergi sini pun aku kerja. Saja kat sini pun kerja kak. Jujur cakap, saja kat sini pun saja kerja. Tak, kalau tak ada orang pergi melayari, tak akan ada ni orang. Boleh buat iklan. Maknanya memang ada, bukan senang
Hmm. Haniban ni kan menekan-nekan pula tanya suplemen apa. Janganlah macam tu. Kan ni lawa. Bye you all. Take care. Bye.